Guys, so hari ni aku Una nak pergi pick up Azim, Princess Azim dekat Ami Dahai. Lepas tu kita orang nak gerak ayam gepuk Kampung Pandan. Kita orang nak pergi makan dan Loh suruh buat review. Okay, kita akan buat review ayam gepuk tu untuk Loh. Kita tengok dia lagi sedap dia top mic ke dia biasa-biasa je. Okay, sama dengan Una guys. Kita dah pick up Princess Azim. Wow, dah janji dengan Una ya? Ha? Dah janji dengan Una ya? Apa dia? So ada kaki lah. Tak ada putih. Wih bapak ah. Apa dia dah? Ada Una. Aku siap dulu. Kali aku ambil 30 lebih. Astaghfirullahaladzim. Berat-berat Kita orang nak pergi cari kedai dia. Aku salah dia. Apa tu pakai baju putih. Dia pakai baju matching dengan Azim tu. Yeah. Sebenarnya ni pun matching warna biru. Warna hitam. Mana ada? Warna biru. Warna biru. Okay, rate berapa? Satu. Sebab Tahu lah, tak kena dengan aku. okay kau. Kenapa? I feel boleh sekali dia kacang dia terlalu kasar kan, pasir kan. Sambal dia cumi dia besar, payah. Dia tak habis cakap. Okay, sekali lagi. Yalah. Tu je. Okay. Kenapa? Buat ayam ni. Okay, Tok Mat pemenang dia.